Video ini adalah khas untuk wanita. Kalau anda selalu rasa gatal, tak selesa di kawasan Miss V, selalu ada keputihan, dan sila tengok video ini sampai habis kerana saya akan share 3 tips untuk elakkan masalah ini. Tip pertama, pastikan bahagian Miss V adalah kering dengan sepenuhnya sebelum anda memakai seluar dalam. Kalau kawasan Miss V tak kering dengan betul-betul, bakteria senang membiak dan ini boleh menyebabkan kegatalan dan bau yang tak menyenangkan. Tip yang kedua, pastikan kawasan Miss V boleh bernafas. Pilih seluar dalam yang jenis cotton sebab ia lebih serap peluh dan tidak perangkap haba. Tip yang ketiga, pakai feminine wash yang ada pH seimbang. Kawasan Miss V secara semula jadi adalah berasid dengan bacaan pH 3.5 hingga 4.5. Kalau kita guna sabun biasa yang pH-nya tinggi, ia boleh mengganggu keseimbangan ini. Contoh pencuci feminin yang sesuai adalah seperti yang ini. Pembersih kewanitaan Sumber Ayu. Ia mengandungi ekstrak daun sirih dan kacip Fatimah untuk bantu cegah bakteria, bau dan kegatalan. Ia ada formula pH 3.5, diuji secara dermatologi, lembut untuk kulit dan sesuai dipakai setiap hari. Jadi jagalah diri anda dengan Sumber Ayu. Kekal segar, yakin dan selesa sepanjang hari. Siapa di sini pernah ada masalah kegatalan dan keputihan di kawasan Miss V? Sila komen dan share pengalaman anda.